Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gambar? Kan tak keluar gambar. Cabut, pasang balik. Ke bomo Tuan Tajid. Kata bomo keluar terus selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Said Anis selaku pengurusi majlis pada malam ini, yang dimuliakan Al-Fadil kekanda saya Saudara Salahuddin Ayub, Naib Presiden PAS, yang dikasihi yang berhormat Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar selaku yang dipertua PAS kawasan Kuantan, Adun Tanjung Lumpur, pimpinan-pimpinan PAS semua peringkat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini di dataran ini. Dan dataran ini pun dah banyak perubahan. Dulu kita mari kalau musim hujan lecak, ada air bertakung dan sebagainya. Tapi dengan suasana yang begini, alhamdulillah, dia memberikan keselesaan kepada tuan-tuan sekalian. Itu maknanya karang tabung jalan kena bagi banyak sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mulakan dengan mengajak tuan-tuan sekalian melihat flashback balik tawaran-tawaran Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang ke-13 yang lalu. Kita memberikan tawaran-tawaran yang sangat menarik kepada rakyat: pendidikan percuma, hapuskan tol, harga kereta lebih murah, kan, imbuhan kepada guru, caruman wanita nasional, turunkan harga minyak, kan, insentif penjagaan kanak-kanak, anak-anak, wifi percuma, rumah pertama bagi kaum wanita, gaji minima 1,100 sebulan, dan banyak lagi tawaran-tawaran kebajikan sesuai dengan tema ataupun perkara yang kita ketengahkan kepada rakyat negara berkebajikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama UMNO Barisan Nasional juga dia buat tawaran juga yang dinamakan Aku Janji. Tuan-tuan ingat? Datuk Najib dia melancarkan manifesto dia lancarkan Aku Janji. Baik, ini antara sebelum pilihan raya. Beliau muncul depan rakyat dan beliau kata, saya bagi pihak Barisan Nasional minta maaf, kan, dan saya akan baiki, saya akan buat perubahan untuk pastikan rakyat memberi undi kepada Barisan Nasional. Ini janji Datuk Najib sebelum pilihan raya. Dan dia mengakui kesalahan-kesalahan Barisan Nasional yang lalu. Ini dia mengaku.
dengan kenaikan harga barang, dengan kos hidup dan sebagainya, dia kata bagi peluang. Ini janji dia sebelum PRU. Sebelum PRU juga, kan, beliau kata kami mendengar, kan, tempek kenyataan dia di LRT, kan, kami mendengar masalah anda tentang kos sara hidup. Ini semua berlaku sebelum pilihan raya yang ke-13. Kemudian beliau juga janji harga minyak tidak akan naik. Ini janji pada 25 Februari. Kita pilihan raya bulan Mac. 25 Februari dia janji tak akan naikkan harga minyak. Tuan-tuan sekalian, dia lancarkan suatu tema janji ditepati. Baik, saya nak ajak tuan-tuan sekalian, walaupun rakyat dah ada pengalaman. Apa pengalaman rakyat? Pengalaman rakyat dalam 2008 UMNO Barisan Nasional, dia tak pernah betul, dia tak pernah jujur dengan rakyat. Tuan-tuan masih ingat lepas pilihan raya 2008, pada 4 Jun 2008, harga petrol di negara dinaikkan sebanyak 78 sen. Ni saya nak beritahu bahawa UMNO Barisan Nasional tak akan berubah daripada dulu sampai sekarang. Cuma setiap kali pilihan raya dia menaburkan pelbagai janji. Inilah di antara perkara yang boleh kita lihat apabila sebelum pilihan raya dia janji macam-macam, lepas pilihan raya tahun 2008, ini 2008 ni dia kalah besar ni. Tuan-tuan sekalian, naik 78 sen, kan? Hanya 3 bulan selepas PRU, kan? Selepas PRU, BN naikkan minyak 78 sen. Ini pengalaman kita, orang PAS dia tahu dah, kan? Baik, sebelum pilihan raya juga Datuk Najib kata apa? Harga RON 95 tetap akan kekal, tidak kira perubahan pada harga minyak pasaran dunia. Janji dia. Dunia, pasaran minyak dunia berubah ataupun tak, naik ataupun tidak, kita akan kekalkan harga RON 95. Subsidi kerajaan akan diteruskan kerana kos sara hidup rakyat yang semakin tinggi. Janji dia Februari 2012. Baik, ni lepas PRU 13. Bulan September kita pilihan raya bulan Mac, kan? Kan, kita pilihan raya bulan Mac. Bulan September, tuan-tuan nampak bulan September, 2 September 2013, naik 20 sen tengah malam ini. Minyak Putrajaya hari ini mengumumkan langkah untuk menaikkan RON 95 20 sen seliter. Sedangkan dia janji sama ada pasaran minyak dunia naik ataupun tidak, dia janji bahawa harga minyak tak naik. Selepas pilihan raya, dia lupa pada janji dia. Sebelum pilihan raya, dia kata minta maaf, kami menyesal di atas apa yang telah kami buat dulu. Tapi lepas pilihan raya, dia tipu rakyat lagi. Padang kena tipu gitulah kita setiap-tiap tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya suka nak ajak tuan-tuan sekalian lihat Norway. Tuan-tuan, mulai 8 hari bulan Januari 2014, ni berita Norway ni, 8 hari bulan Januari 2014, setiap rakyat Norway secara resmi adalah jutawan. Hasil wang simpanan terkumpul petroleum Norway yang diselenggarakan oleh Parlimen sejak minyak ditemui 23 tahun yang lalu. Norway ni minyak dia baru 23 tahun. Tetapi dia ada buat tabung untuk rakyat dia. Baru-baru ini 2014, berdasarkan jumlah tabung kepada rakyat dia, diumumkan bahawa rakyat Norway jutawan. Sebab kumpulan yang dihimpunkan dalam tabung itu telah mencecah kepada jutaan ringgit. Maka rakyat Norway jadi jutawan. Itu baru jumpa minyak 23 tahun. Baik, Malaysia minyak berapa tahun jumpa? 40 tahun. Petronas usia dia 40 tahun. Tuan-tuan sekalian, 40 tahun Petronas ditubuhkan, rakyat lahir dalam hutang dan terpaksa berkorban supaya berjimat cermat. Yang kaya pemimpin UMNO, yang kaya kroni UMNO. Tengok tuan-tuan, macam mana mereka mengurus negara. Dengan minyak dalam tempoh 23 tahun, rakyat jadi jutawan.
Minyak diurus oleh Parlimen Norway. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ni RON 95 harga subsidi akan dihadkan kepada yang layak. Ini kenyataan daripada Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Baik, dan inilah yang berlaku selepas pilihan raya. Kan, kos sara hidup naik, tiada pendidikan percuma, ni GST akan dilaksanakan, rasuah kian parah, rakyat terpaksa kekal membayar tol, harga petrol naik, hutang negara meningkat, tarif elektrik naik. Ni yang rakyat dapat selepas pilihan raya yang ke-13. Tuan-tuan, walaupun sebelum pilihan raya dia janji macam-macam. Tambang LRT dan tambang bas naik, bas sekolah. Bila pengusaha bas dia naikkan harga, kan? Jadi ibu bapa ni dia tertekan dan dia minta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat selesaikan, agensi-agensi kerajaan dan kementerian selesaikanlah. Sebab menteri pun kata kalau ada masalah mengadulah kepada menteri, mengadulah pada saluran yang betul, jangan demonstrasi. Untuk tambang bas ni rakyat tak turun demonstrasi. Rakyat minta kerajaan selesaikan tambang bas yang semakin meningkat. Kan? Bila kita tak turun demonstrasi, tak turun ke jalan raya, apa berlaku? Syed Amin Alba kata, oleh kerana tidak ada bantahan daripada ibu bapa, maka kerajaan meluluskan tambang bas, kenaikan tambang bas. Bangang punya ayat. Bila kita demonstrasi, dia kata apa? Kenapa tak guna saluran yang betul? Bila kita tak turun ke jalan raya, kita minta dia selesai, dia kata kita setuju, maka dia naikkan harga tambang, harga bas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, air batu naik, kan? Satu demi satu naik, kan? Ni kicap ni 2007 harga dia RM2.30. 2011 RM5.8. Sekarang harga berapa sekarang? Ha? Tuan-tuan, RM7-8 dah sekarang. Naik. Tuan-tuan tengok, naik. Daripada 2007 naik berapa peratus? Lebih daripada 100%. Tetapi kos hidup rakyat tak naik, gaji tak naik. Ni ada seorang beli di kedai makan ni, table 10, air suam 70 sen. Tuan, 70 sen air suam, kan? Harga makan kantin sekolah naik melampau. Tuan, zaman saya sekolah dulu, sekolah rendah, 30 sen bawa ke sekolah 30 sen. Sekarang kalau bagi RM2 tak cukup. Saya tanya anak saya, harga nasi sekolah menengah, dia kata 1. Harga nasi berapa? Dia kata lauk ayam RM2.5. Harga nasi lauk ayam RM2.5. Nasi lemak, saya tanya dia, nasi lemak RM2. Naik. Kita nak salahkan peniaga tak boleh, sebab peniaga menentukan nasi ataupun apa saja yang mereka jual berdasarkan kepada barang yang mereka beli. Hari ini kalaulah ibu bapa bagi RM1 pada anak-anak, pakai tak makan lah pergi sekolah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, naik. Cuma ayam RM1. Datuk Najib kata ayam RM1. Saya duk cari juga ayam RM1 ni. Dia kata bijak membeli. PM dapat harga ayam RM1. Saya baca, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menasihatkan orang ramai membeli belah secara bijaksana sebelum mengadu berhubung kenaikan harga barang. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata demikian setelah membeli seekor ayam berharga RM1. Tengok tuan-tuan, atas darat dia tipu. Itu pun ada lagi orang UMNO percaya. Tu aku heran. Ayam RM1. Tuan-tuan, tak yang seketul apa tu, orang panggil apa? Ayam upin ipin.
Yang tu pun dah RM1.50 ke RM2 dah. Tuan-tuan. Kemudian harga roti canai ni, kami akan menaikkan harga roti canai sebanyak 20 sen. Roti sardin naik 50 sen. Berkuat kuasa 18 November 2013. Harap maklum. Naik. Kan? Habis semua barang naik. Yang turun kangkung. Yang turun kangkung Yang lain semua naik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hari ini bolehkah rakyat hidup dengan gaji 1,500 sebulan? Tak boleh. Tuan-tuan tengok bil, baik elektrik, baik telefon, air dan sebagainya, dia letak 100. Ni anggaran kita buat ni, 100. Minyak sebulan 200. Kemudian susu dan lampin pakai buang, itu kalau anak seorang RM50. Nanti kita campur, kan? Kemudian keperluan sekolah, tuition dan belanja poket anak RM150. Kemudian sewa rumah ataupun bayaran untuk membeli rumah secara bulanan, kita letak 300. Hak tu kira murah lah, Kuantan tak dapat 300. Saya letak 300. Baik, makan, pergi kerja setiap hari tu, kan? Dia letak katalah RM15 sehari. Makan tengah hari, pukul 10 sarapan pagi, pukul 10 ada minum sikit, lepas tu makan tengah hari, kan? 400 setengah. Kemudian bayar kereta 400. Lepas tu belanja dapur, letaklah 300. Ini semua kita letak minima ni. Kalau saya tanya tuan-tuan, betul tak belanja dapur 300? Tuan-tuan kata tak, lebih. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, betul tak bayaran rumah 300 sebulan? Tuan-tuan kata tak, lebih. Kan? Kita letak hak minima ni. Jumlah semua ini berjumlah RM1,950. Kalau dia pendapatan bawah pada 1,000, pendapatan 1,500, pakai tak boleh nak meneruskan kehidupan. Anak-anak akan tercecer dalam pelajaran. Pasal apa? Tak mampu nak hantar ke sekolah. Ini realiti rakyat pada hari ini. Realiti rakyat pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama, tengok pendapatan negara ni. Kastam catat kutipan hasil 32 bilion. Mana pergi semua hasil ni? Lepas tu Petronas, kan? Suku ketiga, perolehan. Untuk perolehan dia 81 bilion, untung 25 bilion. Baik, 9 bulan. Dalam tempoh 9 bulan, kan, untuk tahun 2013, dalam tempoh 9 bulan, Januari sampai September, perolehan Petronas tahun lepas 232 bilion, untung 76 bilion. Bilion ni ribu juta. Tuan-tuan, Kastam bilion, lepas tu Petronas bilion, TNB catat keuntungan bersih 4.39 bilion. Untung, tapi elektrik naik. Dia dah untung. Tuan-tuan, kemudian tol Lebuh Raya Kesas mencatatkan keuntungan 121%. 121%. Ini keuntungan yang didapati oleh pihak kerajaan. Tapi rakyat hidup dalam kesusahan. Harga barang naik. Bila harga barang naik, menteri jawab mudah ya. Kan? Orang ramai disarankan menukar selera kepada menu lain seperti ikan dan daging dalam usaha mengekang kenaikan harga ayam. Senang kan? Menteri cakap mudah ya. Aku boleh jadi menteri kalau bodoh macam ni. Tuan-tuan. Baik. Bila kita cakap banyak, tinggalkan Malaysia. Kalau tak suka kerajaan BM, ni ketua wanita UMNO bahagian Kuantan. Aku tak tahu ada juga orang bangang duduk dalam Kuantan. Kan? Boleh suruh rakyat yang tak sokong BN keluar pada Malaysia. Kalau macam tu kamu buat demokrasi buat apa? Haramkan demokrasi, isytihar negara ni komunis senang. Kan? Bila kamu buat demokrasi, hak rakyat untuk menentukan siapa yang dipilih. Bila rakyat pilih Pakatan Rakyat, dia suruh keluar daripada Malaysia. Tuan-tuan, ulama pula kata apa?
Burah. Kalau tak setuju harga barang naik, jangan lawan. Kan? Kalau lawan, burah. Bila kita turun hari itu aman. Kita minta turun harga barang, kita berhimpun di Dataran Merdeka, itu kan aman. Dia boleh isytihar, burah dan halal darah. Baik tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan. Waktu kita berhimpun aman, bantah harga barang naik, melompat mufti keluar kata burah. Bila ada konsert sampai mabuk, tonggang langgang, sampai ada yang mati, seorang mufti pun tak keluar kenyataan. Tak keluar kenyataan. Ni yang dia nak buat di Sepang, yang isytihar batal, bukan mufti desak, rakyat desak. Dewan Pemuda PAS Pusat, Dewan Pemuda PAS Selangor, lepas tu imam muda, tiga musim himpun tanda tangan sama-sama. Anak-anak muda ni, imam muda ni, musim pertama, musim kedua, musim ketiga, himpun tanda tangan, hantar bantahan. Ni Kuantan, kita hantar bantahan. Mufti mana? Masa kita turun untuk turunkan harga barang, dia kata burah, dia kata penderhaka. Tapi bila rakyat berhimpun dalam keadaan mabuk sampai mati, hisap dadah, mereka diam. Tuan-tuan, ini realiti hari ini. Gula-gula emas dalam mulut, tak boleh bercakap. Bila bercakap jatuh gula-gula emas, rugi lah. Kan? Kerajaan Pahang jamin konsert festival muzik di Kuantan bebas unsur negatif. Bila ada esko beritahu bebas unsur negatif, mufti pun kata setuju. Tuan-tuan, menteri kata ambil dadah tu silap mereka. Jangan pandang negatif saja, pandang dari segi sudut positif. Berapa banyak pendapatan dan pelancong dapat dijana daripada acara tersebut. Mufti tak tegur ni. Dia sanggup korbankan akhlak dan masa depan anak-anak muda kerana semata-mata nakkan pendapatan, nak pelancong masuk. Tak ada mufti tegur. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada hari. Kenaikan harga barang, kos hidup yang menghimpit rakyat. Kan? Celah-celah itu muncul pula Kasim. Kasim Selamat. Baik buta pada ni buta perut. Dia keluar, tuan-tuan sekalian, tengah-tengah kita duk bincang bab sara hidup ni. Hari ni fokus kita dah beralih. Kan? Dia keluar pada 16 Februari 2014. Hala tuju bangsa dan negara Malaysia untuk 30 tahun akan datang. Apa intipati dia cakap? Ni bincang bab hala tuju negara ni. Kan? Biasa kalau orang bincang hala tuju negara, itulah vision dia. Kan? Dr. Mahathir kata 2020 jadi negara maju. Kan? Vision dia nak jadi negara industri. Yang ni vision apa? Nak jadikan 30 tahun akan datang rakyat di Malaysia ni orang yang tak percaya pada hadis. Apa yang dia dakwa? Daripada tahun 86 dia konsisten sampailah 2014 baru ni dia tak berubah. Apa yang didakwa? Dia kata kalimah syahadah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu karut. Syahadah orang Islam kata Kasim Ahmad, asyhadu an la ilaha illallah. Hak yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ulama reka. Tuan-tuan, lepas tu dia mempertikaikan rambut sebagai aurat wanita. Dia kata rambut ni orang perempuan kalau pakai tudung tak kena cahaya, tak masuk udara. Rambut rosak, rambut busuk. Dia kata, dia salahkan ke tudung. Padahal kalau rosak rambut bukan salah tudung. Macam contoh analogi mudah, kan? Kena gatal celah kangkang. Kan? Adakah salah seluar? Orang yang kena gatal, baik kurak, baik nama apa penyakit, alergik ke apa ke, tiba-tiba oleh kerana dia naik gatal-gatal, dia kata ni semua salah seluar. Dia pun keluar malam ni, mari dengar ceramah, tak pakai seluar. Kan? Orang tanya kenapa tak pakai seluar? Ni ku seluar ni bila aku pakai jadi gatal, payah aku buang.
Patutnya Kasim Ahmad pada dia pergi seminar, pada hari dia pergi seminar 16 Februari hari itu, dia kena datang telanjang. Kan senang kita nak jentik sekali seorang. Bukan salah tudung. Oh, ingat kan suruh berhenti parok sangat. Kereta Wira CAY 966 menghalang laluan, sila alih sekarang. Minta kerjasama lah. Minta kerjasama kereta Wira CAY 966 halang laluan. Tolong alih. Kan? Tak alihkan kira itu harta untuk tabung derma Maulana kot. Tuan-tuan, minta kerjasama CAY 966 Wira. Baik, dia pertikaikan rambut. Lepas tu dia kata apa? Dia mempertikaikan ulama dan menyamakan sebagai kasta padri ulama. Termasuklah ulama yang dianggap sebagai kasta padri ni Al-Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim dan imam-imam yang meriwayatkan hadis. Bukan sebarangan dakwaan ni. Apa lagi? Mempertikaikan hadis sebagai sumber hukum dan mendakwa Imam Syafi'i yang memulakan doktrin ini. Kata hadis tak boleh pakai. Tuan, hadis kalau tak pakai nak semayang lagu mana? Kan kita semayang rakaat, bilangan rakaat tak ada dalam Quran, dalam hadis. Tuan tahu tak? Golongan anti hadis ni dia semayang berapa rakaat? Saya baca buku dia. Dia kata dalam Quran Allah tidak menentukan berapa rakaat semayang. Tetapi dalam Quran banyak ayat menceritakan keikhlasan, ikhlas. Jadi bilangan rakaat bergantung kepada keikhlasan. Pening ah. Apa punya cerita ni? Bilangan rakaat bergantung kepada keikhlasan. Mari kebetulan semayang subuh berasa ikhlas tinggi, rasa macam ikhlas dia rasa kan 10 rakaat. Pasal ikhlas. Mari semayang maghrib dia beritahu hari ni rasa macam tak ikhlas dia, 1 rakaat. Macam ni punya ajaran boleh biar lagi. Bebas. Tak kena tindakan. Tuan-tuan, ada orang saya baca khutbah baru ni di Balok. Kan? Saya sebut dia tak ditahan. Orang tu mesej kat saya. Dia kata, "Ustaz, fakta ustaz salah." Dia kata, "Bukankah Kasim Ahmad pernah ditahan di bawah ISA? Kan dihukum tu." Macam mana tuan-tuan? Saya nak sebut pada tuan-tuan, dia kena tahan di bawah ISA tahun 77. Masa tu dia terlibat dengan Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dia terlibat mengarang buku anti hadis tahun 86. Sebelum daripada dia terlibat dengan anti hadis ni, dia kena tahan ISA sebelum terlibat. Masa tu dia terlibat sebagai Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dianggap sebagai berhaluan kiri. Dia ditahan di bawah ISA. Kan? Okey. Ya. Padang pula. Sama ada komputer ni aku kena balik ataupun benda tu aku balik. Kan? Dia ada masalah. Salah satu ni ada masalah. Cuma tak tahu. Kan? Kena panggil bomo tu lah. Suruh dia teropong. Apa masalah? Baik. Seterusnya dia kata apa? Meminta Quran ditafsir semula kerana tafsiran yang ada pada hari ini karut. Tafsiran daripada ulama muktabar semua tu karut, dia kata. Buat tafsir semula. Baik, kemudian dia mengiktiraf kod 19 Rashad Khalifah. Kod 19 ni ialah angka 19 tu lah. Kan? Kononnya bismillah itu bilangan tu 19. Kan? Ada virus ke? Kemudian campur angka 19 tu lah. Kiamat 2019. Main angka Rashad Khalifah punya ajaran. Saya kena restart balik komputer ni. Terus sabar sikit
Baru pukul 10.29. Okey. Shutdown. Kan campur dia kata kiamat 2019. Kalau kiamat 2019 tak sempat kita wawasan 2020. Kan setahun sebelum tu kiamat dulu. Ni main percaya pada angka ni. Mempercayai angka. Karut. Lepas tu saya sebut pada tuan-tuan, pak kemudian ni kan kita nak main, suka sangat main angka. Bila berlaku peristiwa besar tsunami pada 26 hari bulan Disember, adalah orang hantar mesej rujuk juz 26 tanpa dia beritahu surah, kan, juz 26. Lepas tu titik 2 bertindih 30, titik 2 bertindih, kan. Kita pun orang setengah-setengah kita pun buka Al-Quran percaya, ada yang tak buka Quran terus percaya, sambung WhatsApp sambung, copy paste, habis forward, habis semua, kan. Sedangkan hak 26 yang dia ceritakan bacaan ayat Tuhan murka, Allah murka itu kitab Bible, kan. Jangan main dengan angka. Okey. Tak boleh lagi. Kereta Wira CAY 966. Sila alih kenderaan. Rasa kereta tak boleh jadi komputer jadi gini ni. Kelonggar. Dan yang terakhir dia kata apa? Minta KDN tarik balik pengharaman buku. Buku dia lah. Hadis satu penilaian semula, dan satu lagi buku jawapan kepada pengkritik. Dan sebenarnya buku yang melibatkan anti hadis ni banyak, kan, yang diharamkan lebih pada 8-9 buah. Diminta supaya ditarik balik pengharaman. Baik, saya boleh sebut pada tuan-tuan kronologi dia. Tahun 1956 dia tulis buku Hadis Satu Penilaian Semula. Tahun 1992 dia tulis lagi satu buku Hadis Jawapan Kepada Pengkritik. Dua-dua buku ni diharamkan. Tahun 1995 dia tubuh Jamaah Al-Quran Malaysia di Universiti Melaya. Tubuh dan tak lulus pendaftaran lah. Kemudian tahun 2014 dia muncul dalam Seminar Pemikiran Kasim Ahmad. Seminar pemikiran dia. Tuan-tuan, dia sentiasa konsisten dengan dakwaan dia, tak berubah daripada tahun 90, daripada tahun 86, 92, 95, 2014. Tuan-tuan, cuma pelik sampai hari ni dia lepas. Ajaran dia difatwakan sesat, buku dia diharamkan, dia lepas. Tuan-tuan ingat, ini aurat Muhammadiyah Al-Arqam yang difatwakan menyeleweng, buku dia diharamkan, pemimpin dia bagaimana? Ditahan, kan, diharamkan, kemudian pemimpin dia ditangkap. Kemudian ingat Abdul Qahar, Rasul bagi orang Melayu lah, dia kata Allah janji untuk menurunkan Rasul bagi setiap umat. Dia kata umat Melayu tak ada Rasul, akulah Rasulnya, kata dia. Mengaku jadi Rasul. Maka ajaran ini difatwakan menyeleweng, dia ditangkap, kan, bawa mahkamah, naik turun mahkamah. Dia pun serabut dah, duit tak ada, nak bayar peguam, nak bayar ikat jamin, dia pun keluar pada mahkamah. Dia kata beginilah, dengan ni saya mengisytiharkan meletakkan jawatan sebagai seorang Rasul. Tak jawatan, kan, pening kepala tak jawatan selalu ni. Kemudian Ayah Pen, kan, dia difatwakan sesat, ajaran dia diharamkan, dan dia diburu, kan, lari dia sampai ke langit. Ini manusia-manusia yang diburu, yang diharamkan ajaran kemudian diburu. Tapi Kasim Ahmad ni agak istimewa. Dia tak dikenakan tindakan walaupun majlis fatwa istihar bahawa
ajaran anti hadis sesat dan buku-buku mereka diharamkan, dia lepas. Dia masih boleh menulis dalam surat khabar Inggeris, balik masih menulis dalam blog, internet, Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan, diharamkan, bebas. Apa persamaan tiga-tiga ni? Malah ni kita nak tahu lah. Apa persamaan tiga orang ni? Tuan-tuan, persamaan dia. Ni ayah pen. Nampak baju tu? Bukan ayah pen yang pakai baju tu, tapi rumah dia tu tahun 2004 jadi tempat berhimpun pengundi-pengundi daripada luar. Yang orang panggil pengundi hantu tu. Rumah dia lah. Kat Besut tu. Tahun 2004. Kat Teko tu. Yang ni Abdul Qahar. Tu nombor ahli dia tu, saya merahkan. Ada nombor ahli. Jadi ketiga-tiga tu itulah persamaan dia. Dan Kasim Ahmad, ada orang kata Kasim Ahmad PSM, PSRM Ustaz. Bukan UMNO sosialis. Saya petik ucapan dia dalam seminar baru ni. Dalam seminar baru ni, seminar 16 Februari itu dia sebut, dia ucap. Ini ucapan dia, teks ucapan dia. Semua orang tahu saya bermula sebagai seorang remaja berhaluan kiri, berjuang untuk rakyat Marhain, menentang Parti Kebangsaan Melayu UMNO yang pada waktu itu saya dianggap reaksiner. Kan, walaupun akhirnya saya pulang ke akar kemelayuan dan saya memasuki UMNO. Kasim Ahmad ahli UMNO. Tuan-tuan, sampai malam ni masih ahli UMNO. Ini kenyataan dia. Pada 16 Februari dia kata akhirnya saya masuk UMNO. Bila dia masuk UMNO? 1984. Orang UMNO boleh biar, tak bantah Kasim Ahmad duduk dalam UMNO. Malu aku. Tuan-tuan, keluar. Sama-sama dengan kamu orang yang anti hadis. Yang Mak Sabu tak mengaku Syiah, kamu tuduh, paksa dia suruh mengaku. Ni Kasim Ahmad dia mengaku dia tolak hadis. Tuan-tuan, yang dirahmati Allah sekalian, antara yang tak kena juga Tok Bomo sampai sekarang tak kena. Orang tanya saya, Ustaz, apa cerita ni? Ustaz, apa cerita MH370? Saya kata MH maksudnya masih hilang. Itu je. Kan? Tak jumpa. Hari ini beban kesalahan bagaikan diletak pada kapten kapal, pilot. Dia cuba buktikan bahawa kapten kapal ini adalah ahli PKR seumur hidup. Lepas tu dia nak kaitlah bahawa Pakatan Rakyat akhirnya jurus kepada Pakatan Rakyat terlibat. Dia cuba nak kaitkan. Tuan-tuan, ini cari kapal terbang. Hari pertama dia muncul, saya duk ingat dia mari mengarut hari pertama je. Mari bawa teropong dengan bubu. Lepas tu besok dia datang lagi dengan tikar pula, dengan buah kelapa, dengan dayungnya, dengan bakulnya. Kita duk ingat habis dah hari pertama, mari pula hari kedua. Dan saya dimaklumkan menteri bawa dia. Sebab itulah tak ada pegawai keselamatan, halang. Patut tindakan ini mesti dihalang oleh pegawai keselamatan di airport tu. Tapi tak dihalang sebab apa? Yang bawa menteri. Tuan-tuan, dan dia sebut ketika kecoh-kecoh orang marah, orang persendakan dia kata jangan main-main, kan? Saya pernah tampar buaya, dia kata. Dan dia sebut kawan-kawan saya menteri datang minta. Saya banyak bantu menteri-menteri. Dia kata, ada menteri nak kahwin, datang jumpa saya. Nak kahwin jumpa dia bukan Tok Kadi. Bila jumpa dia, tak ada benda lain, pengasih lah tu. Dia sebut, kemudian disebut Zaid Hamidi kawan saya, Tajuddin Abdul Rahman kawan saya, ramai lagi kawan saya. Dia marah ke Khairi. Sebab Khairi kata, dia ni telah memalukan Malaysia. Dan dia nak tampar Khairi. Wartawan pergi tanya Khairi Jamaluddin, macam mana Datuk, ada bomo nak tampar? Khairi jawab mudah ya. Dia kata dia nak tampar saya. Sekarang ni satu Malaysia nak tampar dia.
Padang bergaduh 2 orang tu je. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia mari hari kedua. Kalau dibiarkan lagi, ni baru tak, cerita ni tak habis. Kan? Cerita tak habis. Teropong AR Tompel punya. Tika terbang P. Ramlee punya. Brahim Din punya mana? Brahim Din punya mana? Apa Brahim Din punya? Ni. One more to go. Satu lagi tak keluar. Apa dia? Bansi. Kan? Mak Jong kuat salah tak? Tuan-tuan ingat? Rupanya P. Ramlee dah buat cerita dah dulu. Tuan-tuan, kalau kita biar lagi dia bercakap, dia kata apa? Yang rampas kapal terbang ni ialah Menteri Pasola. Tak kacau? Lepas tu dia kata tak ada kat Kazakhstan, tak ada kat lautan India, dia berada di negeri pasir berdengung. Habis merapu. Kita boleh biar. So khabar Mesir, tuan-tuan, letak muka depan. Selepas Malaysia gagal mengesan pesawat melalui kaedah-kaedah terkini yang canggih, Malaysia telah mengambil ahli sihir. Sampai budak-budak kita jadi mainan di kalangan rakyat-rakyat Mesir tu. Kawan-kawan dalam Facebook dia kata, nak beli tiket nak balik ke Malaysia. Yang tukang jual tiket tu kata, tika terbang ada, takkan naik kapal terbang. Malu Ustaz, dia kata, malu. Tuan-tuan, boleh biar benda-benda gitu. Ni, Menteri Pasola, negeri pasir berdengung. Ini yang berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila cek-cek rupanya pasal apa menteri, pasal apa dia tak kena tindakan? Dia tak kena tindakan sebab dia dalam pilihan raya yang ke-13 baru ni, dia kempen untuk UMNO Barisan Nasional. Orang UMNO juga. Ni salah satu ni kempen dia di Negeri Sembilan. Dia berkempen pilihan raya yang ke-13. Kan? Benda-benda khurafat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan sekalian, baru ni hari Jumaat lepas, Dewan Pemuda PAS Pusat dan Dewan Pemuda PAS Selangor, kita buat solat hajat di airport KLIA tu lah. Kita buat siaran, sebaran dalam Facebook dan sebagainya. Maka berimpun lah orang. Dia tak bagi semayang hajat, tapi sudah kerana ramai sangat, dah nampak macam dah tegang, akhir sekali dia benarkan untuk solat hajat. Kan? Solat hajat dalam KLIA tu. Selesai solat hajat, apa berlaku? Imam dipanggil untuk memberi keterangan. Imam yang mengimamkan solat hajat, Ustaz Syarhan Humaizi. Betul, saya tak nafikan. Mereka kata, kita ambil keterangan je, kita tak ambil tindakan. Kan? Yang bomoh tu keterangan pun kamu tak ambil. Tak panggil pun. Tapi yang sembahyang hajat dipanggil untuk diambil keterangan. Ni apa cerita dah ni? Tuan-tuan, makin haru biru dah kita ni. Dalam keadaan kita dirundung kesedihan, dalam keadaan hutan terbakar, kemarau panjang, mari cerita-cerita yang merapu merepek macam ni. Menteri-menteri boleh biar. Jamil Khair bila buat kenyataan, dia kata ritual bomoh tersebut tak salah. Barangkali dengan Jamil Khair sekali pakai bomoh rasanya. Sebab dia bertahan sangat. Kan? Pada ketika saat ulama-ulama lain kata ini tak boleh, bercanggah dengan Islam, Jamil Khair nak jaga hati dia sebab dia juru kempen UMNO. Jamil Khair kata hak yang dia buat tu tak salah, salah satu daripada ikhtiar. Jahannam, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bagi kuasa pada UMNO Barisan Nasional, ni bukti jelas mereka tak percaya pada Allah. Kan? Mereka lebih percaya kepada bomoh. Bomoh sendiri mengaku time masa musim, bila sebut jutawan, bomoh jutawan, tuan-tuan sekalian, bomoh jutawan, dan dia sebut pula masa musim pemilihan, orang datang jumpa dia. Saya bukan sebarangan orang. Apa masalah dalam negara pun datang jumpa saya. Bermakna selama ini, tuan-tuan sekalian, PAS cakap lama dah, tapi hari ini tembelang mereka terbongkar. Mereka bergantung sepenuhnya pada bomoh.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cukup dah untuk kita bagi pada UMNO Barisan Nasional kuasa untuk mereka meneruskan kuasa di sini sebagai pemerintah dengan telatah-telatah yang ada. Allah beri amaran kepada kita dalam pelbagai bentuk ujian, semuanya sebenarnya kalikut nak suruh kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia pada hari ini, ada yang manusia bila diuji dia makin dekat dengan Allah, ada manusia yang apabila diuji dia makin kurafat dan dia makin syirik. Jadi kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tak masukkan kita di kalangan orang-orang yang kekal bersama dengan syirik dan kurafat ini, dan kekal kita dalam perjuangan ini sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekasaran. Saya berhenti di sini dulu untuk memberi laluan kepada kekanda saya YB Saudara Salahuddin Ayub untuk memberikan beberapa lagi maklumat, terutama sekali Kajang dan beberapa lagi isu yang berlaku dalam negara ini, dan beliau punya maklumat yang lebih tepat dan lebih banyak berbanding dengan kita yang ada pada hari ini, insya-Allah. Cuma tuan-tuan belum tuan-tuan balik, tuan-tuan dapatkan sejarah PAS. Buku ada di garage tu. PAS dan Pilihan Raya. PAS dan Pilihan Raya ini ialah sejarah analisis pencapaian PAS daripada Pilihan Raya 1955 sebelum merdeka, yang kita menang satu kursi tu. Tahun 55 kali pertama kita masuk Pilihan Raya, PAS menang satu kursi di Krian Perak. Tuan Guru Haji Ahmad Hussein, Tuan Hussein yang jadi calon yang menang. Daripada tahun 55 dia sorot keputusan Pilihan Raya sampai 2013, dan dia buat analisis pencapaian PAS sangat menarik, termasuk pencapaian PAS di negeri-negeri seluruh Malaysia. Buku ini boleh jadi panduan kepada petugas-petugas yang nak bekerja dalam Pilihan Raya, dan dia kemukakan beberapa isu yang perlu diselesaikan kepada PAS untuk memenangi Pilihan Raya yang ke-14 akan datang. Tuan-tuan dapatkan. Harga dia RM20. Harga dia RM20. Satu lagi buku budak tu kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, RM29. Sekali itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ampun dan maaf kalau sekiranya ada kekasaran dan keterlanjuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan kekal kita sebagai pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.